Okay guys, hari ni kita di Fancy Changes Malaysia lah. Kita ada sebuah Mazda 3 okay. So owner bagi tahu kita dia baru saja ambil seminggu saja kereta ni. Jadi dia datang dekat sini untuk buat delete chrome di bahagian sini lah, bahagian pintu ni. Sebab apa? Nak bagi nampak lagi cantik and then sporty dan elak daripada kena orang kata watermark lah. Okay, so sekarang kita punya technician tengah buat cantik-cantik, boy-boy punya lah. Okay, ini kita dah buat lah dia punya delete chrome glossy black owner ambil. Okay, kat sini chrome, nampak? Bila siap nanti kita tengok macam mana result dia, cantik tak cantik, padu tak padu lah. Okay, so sebelah sini of course kalau korang boleh nampak tengah buat lah. Okay, kenapa kita letak selotip? Untuk tak nak bagi orang kata calar lah, and then memudahkan urusan sewaktu pemasangan. Okay, so korang yang nak pasang ataupun nak delete chrome ke ataupun nak tinted ke apa ke, boleh hadir jumpa kita. Kita akan bagi harga special dan juga promosi yang terbaik. Tapi korang jangan lupa follow, like, share untuk konten yang seterusnya. Okay, see you. Okay guys, so sekarang kita punya technician dah siap untuk buat delete chrome. Korang nampak sangat-sangat cantik and then premium lah. Okay, tadi semua kat sini semua chrome, tapi sekarang dah tukar jadi glossy black. Okay, so kita tengok di bahagian sebelah sini pun sama. Nampak? Sangat-sangat cantik and then premium lah. Finishing apa semua kita bagi warranty sehingga setahun lah. Alright, so korang yang nak pasang, orang kata wrapping ataupun nak delete chrome macam ni, jangan malu, jangan segan, hadir jumpa kita terus buat pemasangan. Okay, see you.